Assalamualaikum and good morning. Okay, hari ni aku brisk walk lagi. Cumanya lokasi hari ni aku dekat Bandar Sarjana Putra. Just dekat rumah sahaja. Malah nak pergi jauh-jauh. Yang kita try tengok berapa dapat kali ni, berapa kilo. Semalam dapat 1 kilo lebih, 1.3, 1.4. Hari ni kalau kata dapat similar pun okey. Lebih pun alhamdulillah. View pagi ni. Kat sini ada pembentungan ke tasik ke apa, aku tak sure. Di sini ada taman. Ni taman, boleh kata taman sebelah rumah aku. Cantik lah. Mengingatkan aku dekat kampung. Tengok. Taiping 232. Alamak, deko dia Kota Baru 362. And dia dah buat kuat deko lah depan rumah dia ni. Dah macam kafe, pondok kafe. Style gila. This is also part of the walking trail. Laman santai. Nature sound at its best. Sini ada ini, ada awas, ada instruction kawasan kolam takungan air. So petang-petang kadang ada juga budak menceroboh masuk sini. So kita teruskan jalan. Aku memang ataupun nak bagi aku punya steps tu ni balik lah. Nak bagi lutut tu familiar balik, ngam balik. Tak nak manja-manja. Pagi-pagi sedap, nyaman. Ni sampai kat sini dia ada small roundabout and we make a U-turn. Wah, aku belakang tu je. Pusing lah berapa kali pun dapat banyak step pun tak apa. Untuk info, aku masih lagi pakai tongkat tu. So tongkat sebelah lah. Sebab kadang-kadang rasa macam masih tak berani lagi. Macam ada masa-masa rasa macam aku nak berpaut something. Tu sekarang ni aku try tu, tak nak menggunakan tongkat sebagai, how to say, tak nak. Aku try tu be free. Tapi kalau kata aku tak boleh nak tampung weight, aku tekan dengan tongkat. So I'm currently in the process to 100% tongkat free lah. That is the idea for me to do this brisk walking almost every day. Once I start working, it will be very tiring lah. Sebab currently my new project is working in retail. So day by day 8 to 10,000 steps is easily, and it can go up to 18,000 steps per day. So I have to be prepared for that sort of scenario lah. Ni aku nak tunjuk kat korang yang kampung punya deko tadi. Cantik lah deko dia. Tengok dia dah buat. Cantik betul. Laman santai. Tu gazebo yang dia punya pondok menu. Ada air. Ini dia punya wakaf. So brisk walk kita teruskan.
0.24 km. Jalan lagi. Dia lama-lama bila dah start brisk walking ni, dia jadi sedap lah. Dia jadi badan dah consider familiar, accustomed lah dengan benda-benda macam ni. And my doctor pun memang dia suggest lah. Dia suggest cakap, okay, try to have small walk because my nature is retail. Dia cakap, kalau kata you kerja office tak ada masalah. So this is my physio lah. Instead of bending knee apa semua, so I have been doing this for my rehabilitation punya period lah. And luckily dekat sini ada taman baru, taman perumahan baru, macam ngam ya. Yang pagi-pagi tak ada orang. Kalau petang penuh orang ni. Saya taman mainan kan. So sini boleh connecting tu taman sebelah sana. Sini magenta. Kalau yang tadi tu camellia. So, jalan lagi. Ini malam-malam aku rasa cerah sebab ada lampu solar. Semalam sajalah lalu tengok macam cerah je. Situ pun ada satu lagi, situ ada satu lagi lampu solar. Situ pun ada satu lagi lampu solar. Mungkin boleh try lah nanti. Ada telco tower. Rumah tepi ni best je. Di taman ni. Connecting dah ni taman sebelah-sebelah. Sini kalau tak silap untuk tapak masjid ke surau, tapi tak not being utilized lagi. So ni taman satu lagi. So selalu kalau aku besok dekat sini, aku akan pusing distrail lah. Daripada sana datang ke sini, lepas tu buatlah beberapa loop. Buat trail dia tak sepanjang macam semalam. Semalam stadium one loop dah 450 meter. So semalam kali 3 loop tu yang dapat 1.3 1.4. Pusing sama mainan. Dan kita jalan lagi. Macam aku, ada yang tanya how's the progress from week by week, improving lah. Sebab memang noticeable dari lepas operation sampailah, kalau nak kira sekarang ni dah aku operate 23. So sekarang dah 12 dah sebulan lebih aku dah start berjalan. Cumanya dekat lutut tu, masa yang aku pergi follow up baru ni, doktor cakap masih ada fluid. Tu yang macam tak boleh nak kepit lagi sampai habis. Tapi pada aku dah a small issue lah. Cumanya sekarang ni bila jalan, impact kat lutut tu masih rasa belah kiri tu. Yang benda tu aku dengar ramai cakap macam gonna take quite some time lah. So aku nak kena familiarize myself pasal that matter lah. Sambil jalan-jalan dah sampai kat taman sebelah ni. Semua park je sini, tapi park yang baru.
which is good. Aku nak try lah malam ni, tengok boleh tak kalau nak jalan malam-malam. Oh, aku nak Ricky dulu tengok lah. Sebab light source ada satu dekat sini, satu dekat situ. Mungkin nak datang sini should be okay kot. Cuma takut ada anjing lah. Takut lah kot ada anjing liar. Ada light source satu dekat sini. 1 2 3. So kawasan ni mungkin cerah lah kot. Okay, good to know. Sambung lagi. Laluan macam kedai kopi hipster. Today aku rasa aku nak challenge diri aku lah. But don't be too ambitious lah. Sebab yesterday I managed to get 1.34 something kilometer. So today kalau kata dapat 2 kilo lah. We try to target today 2 kilometer. Tengok achievable ke tak. Nanti kita tengok macam mana. Kau nampak tak burung tu? Ada burung. Kerengga pun banyak sini. Biasa lah. Macam aku kalau beli sport ni aku selalu got side track. Ada beberapa benda view aku berhenti lah. View tu lah, pagi-pagi ni best lah, nyaman. Kita sambung lagi. Sekarang ni kita tengok aku dah achieve berapa dah. Dah 0.83 dah. Okay lah. Yelah, santai-santai. Nak kerja apa, I got time. Cuma itulah, I don't have time for 100% recovery. Itu yang aku punya challenge sekarang ni. So aku try to do this brisk walking every day, and I need your support to encourage me lah. So if you can comment, kalau kata korang in this situation with knee problem or knee surgery, and how is your recovery punya period, how do you overcome this, mungkin you guys can drop a comment lah, so that mungkin aku boleh ambil iktibar from pengalaman-pengalaman korang. And this is my sharing of post operation knee surgery. I got distracted while brisk walking. Nak tahu sebab apa? Ni aku tunjuk sekejap. Aku tak tahulah mangkuk air mana. Buang sampah. Aduh. Surprisingly tong sampah tak jauh pun. Tong sampah depan tu je. Tu. Tong sampah kat tepi tu je. Betul lah. Since aku dah nampak. Biarlah. Aku ketik, aku buang. Jangan cakap tadi tong sampah kan jauh mana. Dekat je. Tadi tu. Kat situ je. Ni. Duduk sini. Settle. Bukan susah mana pun. Perangai. Perangai. Dari me being distracted again. Cantik weh. Cantik bunga-bunga tu.
Cantik parachute dia. Baru lagi I'm being distracted lagi dengan sampah. Tapi kelakar gila aku tunjuk korang. Ni bench. Tepi dia ada lubang, tong sampah. And ada sampah kat sini, aiskrim. Beli sini campak. Bukan susah pun. Serius aku tak faham ni. Taman ni, sebesar-besar taman ni, tong sampah kat situ ada. Kat situ ada tong sampah. And dekat tempat bench yang aku cakap tadi kat sini pun ada tong sampah. Pun tak kerti nak buang sampah. Apa punya perangai. Pada aku ni sikap lah. Sikap. Benda simple kot. Macam tadi aiskrim tu, sendiri makan kot. Sendiri makan. Kalau kata tong sampah tu jauh kan, dia kata jauh. Ini aku rasa dalam satu depot. Tak sampai satu depot pun, sebelah. Memang aduh, perangai. Pada aku, this is habitual lah. Contoh kalau kata budak-budak dia tak buat, bermakna dia tak didedahkan, and that has not been practiced at home. And selalu parents lah, come on lah, common sense lah. Kalau kata sampah tak ada, tong sampah tak ada tu aku boleh terima. Ni tong sampah banyak weh sini, dekat sini. Aduh dah lah tu sebelah tu. Tak sampai berapa langkah. 2 langkah 2 step je. Ni memang potong betul lah, potong. Kau kalau kata siapa yang nampak benda-benda macam ni, kalau boleh kutip lah. Kalau tak boleh tak apalah. Tapi at least bagi tahu kepada budak-budak lah, jangan buang sampah weh. Aduh, kecewa. Benda simple je. Tapi itulah sikap lah. Pada aku benda ni sikap ambil mudah. Okay lah, nak sambung aku punya episode. I have been distracted macam-macam. Okay, target 2. So kita dapat lah 2.14 kilo. Berjaya. Okay, berjaya 2.14 kilo hari ni. Target 2 kilo dapat extra 14. Walaupun banyak rintangan, distraction, beberapa distraction lah, tapi manage to settle the episode hari ni dengan jayanya. Target tak tinggi, nak beat yesterday punya kilometer. Okay lah. Penat juga, berpeluh lah. Kalau kata orang macam kata aku ni auto dah ni, berpeluh ni. Seperti biasa, jangan lupa like, share, follow, komen. Nanti aku akan update lagi video seterusnya. Assalamualaikum, bye.